Bayangkan satu saat kita tahu jawapan, kan? Kita mahu mencuba, ya, tetapi kita diam. Kenapa? Kita takut salah. Ya, takut diketawakan, ya, takut gagal. Persoalannya, berapa ramai yang tidak berjaya? Bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana terlalu takut untuk mencuba. Kerana satu hakikat yang sangat penting ialah ini, orang berjaya bukan yang tidak pernah buat silap, tetapi yang berani belajar daripada kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam kehidupan sebagai pelajar, kita sering berhadapan dengan satu perasaan yang sangat biasa. Takut buat silap, takut jawab soalan, takut mencuba, takut gagal. Kadang-kadang kita tahu jawapan tetapi kita tidak angkat tangan. Kadang-kadang kita mahu mencuba sesuatu yang baru tetapi kita berhenti. Kenapa? Kerana kita takut. Takut salah, takut diketawakan, takut dipandang rendah. Masalah sebenar bukan kerana kita tidak tahu. Masalah sebenar ialah kita terlalu takut untuk mencuba. Apabila kita takut membuat silap, kita tidak berani bertanya, kita tidak berani mencuba, kita tidak berkembang, kita kekal di tempat yang sama, kita tidak belajar, kita tidak berubah. Masalah sebenar ialah apabila kita melihat kesilapan sebagai sesuatu yang memalukan, sedangkan hakikatnya kesilapan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Kesilapan adalah pintu kepada pembelajaran. Satu, kesilapan mengajar kita. Apabila kita membuat kesilapan, kita tahu apa yang salah. Kita belajar apa yang betul. Kita menjadi lebih baik. Dua, takut menghalang perkembangan. Apabila kita takut, kita tidak mencuba, kita tidak belajar, kita tidak maju. Tiga, keberanian membina keyakinan. Apabila kita berani mencuba, kita menjadi lebih yakin, kita lebih terbuka, kita lebih berkembang. Saya tadi ingin berkongsi satu kisah. Seorang murid yang sangat takut membuat silap. Dia jarang bertanya, dia jarang mencuba, dia lebih suka diam. Akibatnya dia tidak berkembang, dia kekal di tahap yang sama. Kisah kedua, seorang murid lain yang berani mencuba. Dia tidak takut membuat silap. Dia bertanya, dia mencuba. Walaupun kadang-kadang salah, dia belajar. Akhirnya dia menjadi lebih baik. Perbezaan antara dua murid ini bukan pada kebolehan, tetapi pada keberanian. Anak-anak murid yang saya banggakan, dalam kehidupan ini, kita tidak akan sentiasa betul. Dan itu tidak mengapa. Kerana kesilapan adalah sebahagian daripada perjalanan. Jangan takut buat silap. Takutlah jika kita tidak belajar. Setiap kali kita membuat kesilapan, belajar daripadanya. Perbaiki. Teruskan. Jika anda rasa perkongsian ini memberi semangat, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AAI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu murid menjadi lebih baik setiap hari. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai murid berani mencuba dan berjaya. Ingatlah, jangan takut buat silap kerana daripada kesilapan itulah lahirnya kejayaan. Teruskan mencuba, teruskan belajar kerana setiap langkah anda hari ini akan membawa anda ke arah masa depan yang lebih baik. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berani, yakin dan berakhlak mulia.